Assalamualaikum kepada semua. Terima kasih kerana menonton video kami. Dan untuk hari ni pula, kami nak share sedikit lah barang-barang ataupun aksesori yang dianggap wajib lah kepada pengguna Honda EN1 So kalau ikutkan sebenarnya banyak je barang-barang dia yang kami dah install. So jadi kami nak kongsikan jugalah sama ada barang-barang yang kami pakai ni perlu ke tak perlu ke, ataupun sekadar aksesori ataupun kecantikan. Jadi kalau siapa yang nak berminat nak tahu kan apa barang yang kami dah install ke dalam kami punya Honda EN1 ni, okey, boleh share, boleh subscribe, boleh komen, boleh like lah video kami . Dan jangan lupa tonton video ni sampai habis sebab kami akan recommend semua yang kami dah pasang . Okey, jom kita tengok satu persatu barang untuk Honda. Okey, barang pertama yang kami nak recommend lah untuk Honda EN1 ni kan. Ni pedal shift. Kalau ikutkan pedal shift ni sebenarnya dia tak ada macam ni lah. Dia hanyalah warna hitam dekat belakang ni saja. Tapi kami tambah. Sebab pada kami dia nampak kata kewujudan pedal shift tu. Jadi kalau tanya kami, ni antara aksesori yang kami sentiasa ambil ataupun tambah ke dalam kami punya bucket list. Orang kata bucket list lah. So jadi kalau kepada yang suka main pedal shift kan, tak cantik tau kalau tak ada benda ni. Jadi kalau tanya kami, beta ada. Okay? Jadi beta ada sebabnya dia menampakkan steering tu nampak macam bertanduk. Nampak? Dia nampak macam cantik kan, keluar ke sini dengan sini. So nampaklah kewujudan pedal shift. Dan kepada yang memang suka sporty, ini memang terbaik lah. So bila nampak tu, bila nak laju kan, bila speed mode boleh tarik, boleh tolak, boleh tarik, boleh tolak. So ni di antara aksesori lah yang kami recommend untuk tambah. Tapi depends lah, kalau jenis yang tak pakai pedal shift tak payah pun tak apa. Warna dia ada banyak, warna biru ada, warna merah ada, warna hitam ada, warna carbon steel pun ada. Tapi kami beli warna biru sebab kami nak samakan dengan ni lampu LED dekat belah tepi ni. So baru nampak inline warna biru kan. So jadi cantik. Okay, ni aksesori pertama yang kami recommend. Okay, aksesori yang kedua aksesori yang kedua dia adalah ni screen punya protector. So kalau ikutkan dekat sini, kami dah belilah screen protector. Jadi kami belum lagi tampal, tapi kami dah beli. Bendanya dah ada. Screen protector ni besar, jadi ni pun sama. Ni kami dah pasang lah. Kepada yang takut anak-anak main screen kan, cala-cala kan, mana tahu kan dia tangan dia tak betul ke apa benda kan. Jadi kena beli aksesori ni, wajib. Jadi aksesori ni kalau tak beli takut tercala, terkena apa, tangan ke kunci kan. So jadi aksesori untuk tempered glass bagi screen untuk kita punya dashboard, dan juga kita punya screen untuk dashboard punya pemandu mesti ada. Sebab dia boleh cover, lepas tu cara you pegang tu lagi smooth lah, lagi sedap. Macam kita pegang iPhone lah punya screen kan. So dia fluid. So kami memang recommend lah beli untuk tempered glass. Okey, aksesori yang ketiga aksesori yang ketiga kami adalah yang ni. Hands free. Kalau ikutkan dekat sini, kita ada yang jenis yang macam ni tau. Jenis hand free macam ni, kalau ikutkan dia memang fit kepada screen. Tengok ni tengok ni. So jadi bila kita masukkan aja dekat skrin ni, okay, kita boleh adjust. Kita boleh laras dia, laraskan dia ke belakang macam ni kan. So bila kita ni, kita boleh adjust dia masuk ke skrin tu. Ngam-ngam je. Tengok tengok dia masuk ngam-ngam dia ngam-ngam dekat cornering. Berarti yang ni kita boleh adjust dia tolak. Ni boleh macam ni. Dia boleh tolak macam ni. So benda ni memang recommended. So kalau nak ketatkan dia, pusing aja dekat belah belakang dia, dia akan ketat. So disebabkan oleh skrin ni ada peta lah kan. So kita boleh pakai dua sudut lah. So satu yang belah sini, satu belah sini. Lepas tu pula dia punya cara pemasangan dia adalah dia pakai jenis yang macam ni, pusing macam ni. So pusing macam ni. Okay, kita nak unlock dia. Lepas tu ni yang lubang dia ni, kita tinggal masukkan je dekat dalam tu. Bila masukkan dekat dalam tu, lepas tu nanti kita pusingkan balik, dia akan ketat jadi macam ni. So jadi hands free ni sangat perlu kalau ikutkan. Kalau ikutkan dekat sini, hands free ni sangat perlu. Lepas sebabnya bila dia bila kita kadang-kadang tak connect kan dengan bluetooth dekat dalam kita punya kereta, kita boleh letaklah telefon dekat sini, kiri dan kanan. Macam kami beli dua sebenarnya, satu sini sebabnya kalau pemandu dia ada dia punya sendiri,
Yang untuk co-pilot pun dia ada dia punya sendiri. Jadi kalau dia tak nak pegang, dia boleh terus sambungkan dekat situ lah, 2 phone. Ini antara yang kami belilah. Dia ada lagi satu yang jenis slot in, ada yang jenis yang memang dah siap 2 sekali dekat dia punya kiri dan kanan. Dan ni antara barang yang kami recommend jugalah Okey, barang seterusnya kami recommend adalah kamera lah. So kalau ikutkan safety camera sebenarnya memang tak ada dekat dalam EN1. Jadi safety camera ni kami beli 70 miles. Okay, so jadi 70 miles ni sangat berbaloi ataupun bagus lah pada kami. Kalau pada yang memang ada EN1 ni digalakkan beli sebab sekarang ni kereta ni kalau tak ada safety cam dia agak bahaya sebenarnya. Dan apa yang menarik sebab 70 mile ni, okey, dia lekat dekat stiker dia. So jadi ada pula satu stiker kat sini lah. Stiker ni protect you daripada terus lekat dekat you punya cermin. Lepas tu 70 mile ni pula dia boleh record. Lepas tu dia boleh ada dia punya apps. Okay, jadi you boleh record dekat phone juga terus, monitor ataupun nak kata apa, record dekat dalam dia punya memory card. Memory card dia pun dia pakai memory card yang latest yang memerlukan 150 Mbps per second lah. Dia tak boleh pakai memory card yang lama sebab dia nak processing HD yang agak laju lah. Jadi kami recommend lah aksesori ni perlu ada sebab aksesori ni keselamatan. Kalau berlaku apa-apa dekat depan, dia boleh detect ataupun dia boleh record lah untuk keselamatan keluarga dan juga keselamatan ketika pemanduan. Kadang-kadang bukan salah kita, salah orang, tapi dia tak nak mengaku, jadi better kita kena ada Jadi seterusnya kami galakkan, okey, anda belikan ini tempat cucuk apa kata McDodo ni. So tempat cucuk McDodo ni kalau ikutkan dia sangat berguna sebabnya dekat sini kita boleh cucuk USB tambahan. Lepas tu dia ada type C macam ni. Ni dia ada wire yang boleh ditarik keluar, wire type C lah. 60 watt 60 watt. Lepas tu kalau rasa tak nak guna balik, tarik balik, lepas tu wire tu akan masuk balik ke dalam McDodo. So, jadi yang ni pun salah satu lah kalau tanya kami di antara aksesori EN1 yang perlu ada bagi setiap pengguna kereta. Sebabnya kalau nak mengharapkan kepada wireless charger ni, honestly cakap not reliable dan juga not recommended sebab dia hanya charging sangat-sangat slow. Jadi pada tanya kami, better pakai ni. Lepas tu kabel McDodo ni dapat charge cepat. So macam kami hari tu kami dah kehabisan bateri, kami pakai charging yang McDodo ni 60 watt ni, dia memang cepat gila. Dia dia charging balik kita punya telefon tau. So jadi make sure belilah benda ni sebagai tambahan untuk backup. Dan selain daripada tu, macam kami ni bila kami nak pasang kamera 70 miles, okay, dia tak boleh cocok direct dekat dia punya charging port dekat situ. Dia kena cocok dekat McDodo baru boleh nyala terus dekat 70 miles. So, jadi kami perlukan lah benda ni Okey, aksesori seterusnya pula aksesori yang ni Kalau ikutkan sebenarnya Honda punya ni dia yang ni tak ada. So dia adalah terus macam ni tau. So jadi dia terus kompartmen macam ni. Jadi dengan adanya benda ni, you boleh divide lah, boleh divide kompartmen. Tengok So kita letak benda ni, jadi dia ada tengah-tengah. So jadi dekat sini kita boleh lah letak cermin. Okay, kita boleh lah letak kita punya barang lah. Cermin mata tu, kita boleh letak tacenggo, susun elok sikit lah. Ni boleh letak duit shilling. Ni duit shilling, ni boleh letak lah pensel ke apa benda kan. So dia punya dalam pun ada lekukan kat dalam ni. Kalau ikutkan lekukan lah dekat dalam macam ni kan. Bila kita tutup, dia agak kemas. Dia tak adalah terangkat, dia boleh tutup dan dalam keadaan yang baik. So jadi kompartmen ni, kalau ikutkan kompartmen ni, ini adalah salah satu aksesori yang kami recommend. Kalau ikutkan Honda bagi macam ni saja. So jadi ada kompartmen ni. Kompartmen ni bantu anda untuk organize barang dekat dalam Honda EN1 ni dengan lebih baik. Okay, so jadi belilah benda ni. Ni adalah kompartmen tambahan tau. Jadi kena beli sebab pada kami dia sangat membantu. Lepas tu dia menyebabkan kita boleh lagi banyak ruang dan tidak serabut lah meletakkan barang. Jadi letak barang dalam keadaan baik. Okey, produk seterusnya adalah ni lah. Kami recommend belilah MagSafe ni So untuk MagSafe pula, kami recommend belilah MagStack ni.
So Max Tank ni kalau ikutkan sebenarnya harga pasaran dah 200 lebih sebenarnya. Tapi pada kami berbaloi sebab bateri dia adalah rechargeable. Dan bateri dia menggunakan rechargeable Type-C. Senang je. Jadi standby kan aja Type-C. Dia boleh charge lah dengan cepat, dengan penuh. Okay. So Max Tank ni kalau ikutkan tak adalah ni apa kata keperluan sangat. Tapi siapa yang dah ada RFID kira dah tak perlu pakai. Tapi sebenarnya bila ada benda ni you ada option lah untuk masuk ke tol kan. So macam kami pakai Max Tank ni. So kami pun sebagai option je. Kalau tak kami akan pakai RFID ataupun Touch 'n Go lah. Tapi pada yang rasa nakkan orang kata keselesaan atau variety nak ada boleh. Lepas tu position kami letak macam ni lah. Okay. So stiker MACD ni sebenarnya cover je. Kami tampal dekat stiker MACD ni supaya bila kami rasa nak cabut, nak adjust, kami boleh cabut stiker MACD ni. Lepas tu dia tampal kat sini. So bila nak pasang, kami pasang je lah. Kami pasang macam ni je. Kami akan slot in dia untuk pasang macam tu je. Bila perlu. Kalau tak kami cabut. Okay. So kepada tanya kami, Max Tank ni pun perlu pada kami sebab dia sangat berguna ketika nak pakai untuk tol. Okay, seterusnya adalah apa kata cover key lah. So cover key ni kami pakai yang macam ni. Kami pakai yang leather plus dengan dia punya side dia besi. Jadi kami tak adalah nak galakkan beli yang sama macam kami. Cumanya pada yang memang pakai kereta Honda kan, dia mesti tahu yang kereta Honda ni punya kunci mahal. Satu kereta kunci ni kalau tak salah saya harga dia dalam 2,000. Yang seperti yang kami dimaklumkan lah. Katanya 500 ke 2,000 macam tu lah. Jadi yang ni kami pakai dia jenis yang leather dekat dia punya permukaan dia. Lepas tu tepi dia besi. Kami tak adalah promote tapi kata yang ni antara yang terbaik lah so far yang kami jumpa. Lepas tu dia punya Honda pun logo dia bling-bling juga situ. So jadi agak menarik lah sebenarnya. Banyak je option lain. Kalau siapa yang berkenan boleh je cari. Kami punya warna hitam dan juga warna merah. Berdua-dua boleh kami letakkan cover casing. Okey, seterusnya kami nak recommend ni. Okey. Ini adalah pemegang iPad ataupun tablet kalau ikutkan dekat belakang. So jadi cara dia adalah mudah. Kalau tengok kat sini pada anak-anak yang ada dekat belakang, dia pasang dekat cangkuk leher tau. Dia pasang dekat cangkuk leher ni. Senang je dia pakai spring. Jadi bila anak jenis yang nak pegang iPad susah, penat kan. So jadi yang ni lah, benda ni recommend. So tarik macam ni boleh adjust. Okay, ni dapat dia punya cengkam. Okay, dia punya cengkam dia. Lepas tu kalau anak nak tengok boleh tarik ke depan. Boleh panjangkan boleh panjangkan kalau ikutkan dekat situ. So, jadi tak adalah bergaduh. Okay, jadi diorang boleh adjust ikut mana yang diorang nak tengok. Tengok situ. Jadi bendanya sangat mudah. Benda tu boleh adjust macam tu Panjang jugalah. Dia boleh kembangkan sampai tahap macam tu. Lepas tu dia turun ke bawah. Okay, dia boleh turun naikkan ke atas. Okay, ikut adjustable masing-masing lah. So yang ni kami recommend juga. Perlu ada lah bagi siapa yang berkeluarga. Sebabnya aksesori ni penting lah untuk kanak-kanak ataupun family. Yang ni kami recommend juga. Okay, untuk yang siapa yang pakai seat belt untuk kereta kat depan kan. So ini adalah dia punya macam sponge untuk Honda. Jadi kalau siapa yang berminat, sponge ni kita letak dekat seat belt. Jadi seat belt ni bila letak dekat kita punya perut atau dekat kita punya dada, dia rasa lembut lah. So yang ni kami recommend juga beli. Sebab ni pada kami adalah aksesori yang sangat penting untuk keselesaan pemandu dan juga co-pilot. Jadi kalau sesiapa yang jenis yang senak, pakailah benda ni supaya dia lembut. So dia punya kualiti pun sangat bagus. Kualiti dia bagus Kualiti dia baik. Dia ada macam carbon fiber sikit. Okey, seterusnya aksesori yang kami recommend adalah ni lah, tempat letak kaki. So tempat letak kaki ni kami tak ada spesifik brand. Tapi yang kami beli ni adalah daripada Mr. DIY je. Kalau ikutkan beli yang jenis yang fit untuk Honda HR-V pun dah cukup dah. Sebab kami dapat ni yang untuk HR-V punya. So jadi produk dia memang fit lah. Memang ngam-ngam untuk Honda EN1. So ini depan je. Yang ni adalah
belakang dia lah. Dah tengok sini kan. Yang ni belakang dia. Tak berapa jelas. Sekejap So kalau tengok sini ni belakang dia. So dia punya produk pun agak nice lah. Kemas lah juga Dia ngam-ngam je. So kalau nak beli, boleh beli. Tapi beli yang kata apa, yang memang untuk Honda HR-V. Jadi dia akan fit lah. Dia akan sesuai untuk fit in dalam Honda EN1 Okey, seterusnya kami recommend adalah tempat letak payung ni tempat letak payung. So jadi kalau ikutkan, sebenarnya payung ni kita biasa letak kat bawah kan. Tapi dengan adanya tempat letak ni, dia macam ni je bentuk dia, tapi dia ada dua lah. Ada sebelah sini dengan dia ada sebelah sini. So sini ada cangkuk kan. Sebelum ni tak ada siapa yang rasa benda ni macam berguna. So jadi cangkuk dia ni masukkan aja kat dalam. Okey, masukkan, tolak dia ke bawah. Tolak dia ke bawah macam tu. Dia kena slot in lah ni. Okey, dia dah slot in macam ni. Dia dah ada dua batang macam tu. So jadi kita ambil payung, kita boleh letak macam ni. So jadi payung tu akan berada dekat atas lah. Dia tak mengganggu lah ruang apa kata yang dekat bawah ni. So jadi ni antara aksesori yang kami recommend jugalah untuk pengguna Honda EN1 untuk beli Okay, selain daripada tu, kita recommend juga beli yang ni, cover ni. So kalau ikutkan kat sini, kita ada cover plastik macam ni. Okay, cover plastik ni untuk cover sebenarnya elakkan daripada kain dekat belakang seat ni calar. So jadi kalau ikutkan, kita boleh tengok macam ni Okay, bila kita turunkan seat ni, okay, bila kita turunkan seat, sekejap kita kena keluarkan payung dulu. Okay, kita keluarkan payung kejap. Okay, bila kita tarik seat ni, okay, dia akan jadi macam ni kan, betul tak? So bila jadi macam ni, bila ada cover ni, contohlah kita nak pas letak benda panjang ke almari ke apa kan, so jadi benda ni lah yang cover. Jadi bila dia bergesil dengan benda ni, getah ni, seat belakang ni tak adalah kotor ataupun taklah terkoyak. So jadi ni adalah cover yang kami belilah sebagai protection kami punya belakang cushion. Nak pastikan daripada tidak terkoyak ataupun tak orang kata apa, tak tergesil dengan barang-barang yang kami angkat dah. Yang ni pun kami rasa antara keperluan ataupun barang yang wajib beli Okey, seterusnya ni cover tray Cover tray jangan lupa beli. Sebab cover tray ni kalau tak beli memang menyesal lah. Sebab nanti kalau let's say kata barang basah berair, dia akan menyebabkan apa kata kita punya kereta ni busuk kan. Sebab dia kena dekat cover yang tu. Jadi bila ada cover ni, yang tu dia tulis EN1. Jadi boleh je beli untuk HR-V punya, dia boleh fit in je. Lepas tu macam kami ni, kami punya dia tak sekali cover dengan belah tepi. Belah tepi ni dia tak cover. Jadi kalau nak yang belah tepi ni pun ada dia sekali yang dia punya cover. Bergantung kepada keperluan masing-masing lah. Kalau nak cari, boleh cari. Yang ni pun kami rasa antara keperluan ataupun aksesori yang perlu ada bagi setiap apa kata pengguna EN1. Okey, seterusnya adalah kami nak recommend untuk beli tracker So jadi dekat sini kami pakai Apple AirTag lah untuk track kereta. So jadi ada banyak saja tracker yang dekat luar sana boleh pakai. Tapi kami recommend beli tracker macam ni lah. Tapi beli AirTag. Jadi AirTag ni dia punya bateri dia pun tak mahal. Bateri dia dalam setahun sekali je kami tukar. Bateri dia dah dalam RM15. Kami ada share dekat kami punya channel. Okay, so jadi kepada yang jenis takut kan kereta parking ke mana-mana, nak track, kena beli tracker. Jadi tracker yang kami recommend, kami pakai AirTag lah. Sebab kami pakai iPhone. Jadi AirTag ni dia synchronize dengan iPhone. Jadi dia senang nak detect. Lepas tu dia tahan lasak, dia tahan panas, dia tahan sejuk. Lepas tu kami dah pakai lama dah beberapa tahun. Jadi nak maintain dia pun senang. Dia punya bateri pun tak susah nak cari. Lepas tu dia senang nak detect ke mana-mana. Dia menggunakan signal telefon saja. Okey, lepas tu ni adalah aksesori wajib lah. Aksesori wajib ni better beli daripada tak beli. Ramai yang mengeluh sebenarnya bila charge kat luar tu mahal. Memang betul pun, sebabnya kita tak ada subsidi. Memang subsidi kita government tak masuk campur lagi. Jadi
So kalau tanya kami, lebih baiklah kita ada pasang wall charger dekat rumah. Sebab wall charger dekat rumah ni sebenarnya membantu kita dan memudahkan kita untuk charging kita punya kereta. Okay. Costing dia tak adalah mahal, tapi kalau cari survey tu macam kami ambil brand Tiny ni daripada China. Jadi dia ada screen lah macam ni kan, untuk detect berapa current masuk, semua apa benda ada dalam apps. Jadi ini antara aksesori yang wajib lah pada kami. Sebabnya kalau tak ada aksesori ni, nak berharap pada charge kat luar, kami rasa memang harga lagi mahal lah. So jadi lebih baik adakan benda ni supaya kita boleh charge sentiasa dekat rumah. Dan benda ni tak adalah membebankan bila kita ada dekat rumah. Okay. Jadi kos tu sebenarnya kita akan recover setelah sekian lama kita dah pasang wall charger ni. Okay, seterusnya aksesori yang dekat luar yang kami recommend, macam kami ni, kami pasang lah casing ataupun cover untuk door punya ni tau. So kalau ikutkan dekat sini kita ada casing door ni. So kalau ikutkan sebelum ni dia tak ada apa-apa. Jadi kami pasang lah supaya kalau kenakan kunci ke, kena langgar ke ataupun anak-anak pegang barang kan, dia tak calar. So ini dia ada cover belah sini, belah pemandu dan juga belah co-pilot. Jadi kalau yang berminat boleh cari, tapi kami recommend benda ni. Pada dalam masa yang sama, yang ni pun ada juga. Yang ni pun dia punya cover juga ni. Kalau kau kan kat sini dia licin aja, dia warna hitam berkilat kan. Tapi kami pasang juga sebab kami tahu dah budak ataupun anak kan, kalau dia buka mesti lama-lama dia akan calar. Jadi kami letak juga ke cover dia. Yang ni pun ada kiri dan kanan lah, untuk sebelah yang sana lagi satu. So yang ni pun kami recommend aksesori yang untuk perlu ataupun yang perlu dipakai ataupun perlu dibeli lah untuk pemilik Honda EN1. Dia sama je macam HR-V, tapi kami lebih suka black matte sebabnya kami dah ada pengalaman beli yang chrome punya, lama-lama dia terkopik. Yang matte macam ni lebih baik. So dia hitam macam ni kan, dia berkilat, cuci banyak kali pun dia tak rosak dan dia tak terkopik lah dia punya warna dia. Yang ni kami recommend beli lah. Okay, seterusnya benda yang kami belum pasang. Kami belum pasang adalah window visor. Kalau ikutkan kena beli window visor ni, sebab window visor ni dia nak elak daripada hujan masuk ke dalam kita punya kereta kan. So jadi yang ni kami recommend beli, tapi kami belum beli, kami tak ada kesempatan nak beli. So kalau ikutkan lah, yang ni pun beli juga. Okay, window visor ni kalau boleh kena ada, sebab bila kita nak buka tingkap tengah hujan ataupun dekat mana-mana kan, hujan tu tak masuk, tapi kami tak ada lagi. So kami bakal akan beli. Tapi kalau tanya kami, itu adalah aksesori wajib juga. So kalau ikutkan ni adalah portable ataupun orang panggil granny charger. Tapi rasa benda ni tak adalah penting ataupun wajib sangat, tapi kena ada lah, sebab 3-pin ni boleh bawa ke mana-mana. Just in case for emergency kita boleh charge, tapi not reliable 100%. Sebabnya granny charger ni dia akan makan sampai berbelas-belas jam. Okay, jadi pastikan juga intake current daripada plug tu besar kapasiti dia untuk pakai benda ni. If not, agak risiko. Tapi kalau tanya kami, sekadar perlu untuk ada. Okay, kalau tak ada pun tak apa sebenarnya. Pasang wall charger lebih penting. Okay, so inilah dia dia punya aksesori yang terakhir yang kami boleh recommend. Baik, itu adalah sekadar perkongsian kami dengan barang-barang yang kami cadangkan lah untuk pengguna-pengguna atau pemilik-pemilik Honda EN1 untuk beli. Okay? Sebab barang-barang ni pada kami tak adalah wajib, tak adalah perlu sangat, tapi pada kami kalau ada, dia macam menambah baiklah semua benda yang ada dekat dalam Honda EN1. So jadi macam mana pun barang-barang tadi tu adalah mengikut kepada keperluan masing-masing dan dia bukanlah barang wajib. Kalau rasa apa yang kami kongsikan tu adalah berguna ataupun rasa perlu untuk pemilik Honda EN1 untuk beli, rasanya belilah. Jadi kami ada letakkan sekali lah link kat bawah pada yang berminat nak. Okay, so jadi link kat bawah tu boleh klik lah, boleh tengok, boleh survey. Okay, tak semestinya beli yang sama saiz ataupun sama jenis yang kami. Mungkin boleh carilah jenis-jenis yang lain juga. Okay,
So itu saja daripada kami. Sekiranya video ni bermanfaat, bolehlah kot sharekan kepada kawan-kawan, subscribe ke channel kami dan juga komen lah. Mungkin ada barang-barang yang kami terlepas yang anda semua tak ada dan boleh share pada kami. So kami tak adalah kata kami perfect. Kami pun baru guna dalam masa 3 bulan. Okay, jadi banyak lagi barang-barang yang kami tak explore ataupun benda yang kami belum tahu. Mungkin ada perkongsian daripada geng-geng ataupun kawan-kawan yang pemilik EN1 ni, boleh share kepada kami ya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Harapnya kita akan jumpa pada video akan datang. Terima kasih menonton video kami. Okay, kami akan kongsikan lagi pengalaman dan juga pengembaraan kami menggunakan Honda EN1. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.